dah tahu pencemaran bunyi bukan sekadar gangguan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bunyi merupakan ancaman senyap yang boleh meragut kesihatan, mencetuskan tekanan dan menggugat keharmonian masyarakat. Oi, kau buat apa bising-bising? Kau buat apa bising? Kenapa tu? Kau jangan buat bising. Nanti orang tahu tak? Aku tengok Reza semalam kena marah, kena pukul dengan orang kampung. Itulah, aku ada dengar juga. Aku rasa sebab dia mengerem motor tu. Pandai pukul. Dia pandai kena pukul. Dulu, aku sangka bising itu berkuasa. Lagu kuat, enjin mengaum, hon tak berhenti. Kini, aku sedar bahawa kesunyian yang hadir adalah untuk menyembuhkan. Sahaja daripada kami, semoga isu pencemaran bunyi ini membuka mata dan hati kita semua. Aku nak tanya kau lah kan, selain yang kau tahu, pencemaran bunyi, pencemaran air, pencemaran udara, apa lagi pencemaran yang ada dekat kita? Yang aku tahu ada pencemaran. Pencemaran apa yang ramai tak perasan? Ni pencemaran tapi bagi mereka ni bukan pencemaran. Yang aku perasan, yang orang banyak tak perasan pasal pencemaran bunyi. Betul. Betul? Aku nak tanya kau lah kan. Apa fakta yang menyebabkan ni pencemaran bunyi? Apa fakta dia? Yang aku tahu, berlaku pencemaran bunyi ni sebab bunyi yang berlebihan, bunyi yang terlalu bising. Betul? Okay. Daripada pencemaran ni kan, apa kesan dia dekat orang sekeliling? Dekat kau ke? Kau pernah tak mengalami pencemaran bunyi? Ya, aku pernah weh. Masa tu pukul 2 pagi, jiran aku ni bising gila nyanyi karaoke dekat rumah. Kau bayangkan, esok tu aku nak exam. Malam tu dengan aku tengah membaca lagi, memang tak masuk langsung dalam otak aku. Kau nak tegur ke dia? Sebenarnya aku ada tegur. Aku pernah tegur jiran aku tu jangan buat bising. Aku tengok respon dia okey. Tapi bertahan 2-3 hari je. Lepas tu bising balik. Memang biasa dah tu. Aku ada satu cadangan. Kan kau cakap bising kan. Apa kata kau pakai headphone macam nak bagi Bising tu. Tapi aku rasa tak relevan lah weh pakai tu. Tu sebenarnya kan mitos tau. Kau tahu tak? Memanglah kita boleh pakai earphone. Tapi aku akan automatik nak dengar kuat-kuat. Jadi nanti efek dekat aku punya pendengaran pula. Betul-betul. Betul juga kan? Terus apa pesanan contohlah kan orang yang buat bising tu tahu apa perasaan kau. Kau nak cakap apa dekat dia sekarang? Boleh cakap common sense lah. Tengoklah banyak benda-benda dekat TikTok ke apa. Sebenarnya dah banyak dah video-video pasal pencemaran bunyi tu. Jadi kalau boleh tu ada kesedaran lah.